Okay, untuk muka surat berapa ni 5 tak kisahlah. Okay. Ini persamaan serentak. Okey, tengok Encik Suhaimi ingin membeli beberapa ekor kambing. Allah. Sekejap. Okey, beberapa ekor kambing. Okey, sekarang ni bila dia ada macam ni, awak kena letak dah siap-siap huruf-hurufnya. Okey, jadi dekat sini katakan X, sini Y, sini Z. Macam tu. Untuk projek haiwan ternakannya, jumlah haiwan yang perlu beli ialah 45 ekor. Okay, jadi kita cek. Oh, dia dah bagi dah, nampak? X tambah Y tambah Z. X tu kambing, campur rusa, campur lembu sama dengan 45 ekor. Faham tak? Macam tu. Dia memperuntukkan sebanyak RM82,000 untuk beli semua jenis ternakannya. Seekor kambing 1,000. Kambing ni tadi kan X kan. Jadi 1,000 darab X. Tambah 2,500 darab dengan Y lembu. Tambah 1,500 darab dengan Z. Apa lagi? Z tadi lembu. Rusa tadi Y. Dapat 82,000. Macam tu. Lepas tu, jumlah bilangan kambing. Dah bagi dah bawah ni. Jumlah bilangan kambing dan rusa adalah 2 kali bilangan. Okey. Ikut je ayat dia. Jumlah bilangan kambing. X. Ada dan rusa. Jumlah bilangan kambing dan rusa. Dan rusa. Y. Adalah 2 kali lembu. Z. 2 kali Z. 2 darab Z lah. Macam tu. Faham? Okey. Itu dia persamaan yang ketiga. Dah. Faham? Jadi ini dah dapat dah settle. Okey, lepas tu dia kata, seterusnya berapakah bilangan setiap jenis haiwan yang akan dibeli oleh Encik Suhaimi? Jadi kita tengok X tambah Y tambah Z sama dengan 45. Ni kena pakai kaedah penggantian ke penghapusan ke mana-mana lah. Faham? Okey. Jadi sekarang ni kalau kita tengok macam ni, kalau awak nampak X tambah Y tolak 2Z sama dengan kosong. Ni buat sini jadi tolak. Okay. Lepas tu, awak guna penghapusan. Untuk kalau ada 3 pun boleh ubah, guna penghapusan. Lebih senang. Jadi, tengok awak nak matikan apa. Kalau saya suka tengok yang depan je senang. Jadi, kalau saya nak matikan X, kena tolak lah. X tolak X, mati. Y tolak Y, kebetulan mati. Z tolak 2Z. Jadi, kena tambahkan. Z tolak-tolak jadi tambah 2Z. So, berapa Z? 45 tolak kosong, 45. So, Z sama dengan 45 bahagi 3. Dapat dah 15. Cukup. Okay. Next, awak pasangan lain pula. Okay, katakan X, Y, Z ni dengan yang ni. Boleh. Maknanya, ini dengan ni. Jadi, tak cukup kan X ni. Okey, kalau tadi kita matikan X, yang ni pun mesti matikan X. Boleh. Jadi sekarang ni, awak samakan X ni dengan X ni. Jadi awak darabkan dengan 1,000. Jadi 1,000X campur 1,000Y campur 1,000Z sama dengan 4,500. Bawah pula 1,000X campur 2,500Y campur 1,500Z. Lepas tu, mesti matikan S juga. Dia kena macam gitu. Tak boleh tiba-tiba nak matikan benda lain. Tak boleh. Ingat apa yang kita matikan mula-mula tadi. Kita kena ikut. Jadi, kena tolak. 1,000 tolak 2,500 negatif 1,000. 1,000 tolak 1,500. 4,500 tolak dengan 82,000. Negatif 78,000. Macam tu. Okey. Lepas tu Z dah dapat 15. Ganti. Kat sini baru penggantian. Menggantikan aja nombor yang memang dah ada. Itu konsep dia. Dan akhirnya you cari Y. Faham tak? Itu je. Lepas tu dah dapat dah Z dengan Y. Ambil lah salah satu persamaan. Ambil lah persamaan mana je. Ambil yang ni. Gantikanlah. Gantikan gantikan Y, gantikan Z. Nanti dapat X. Itu je. Faham? Itu persamaan serentak. Okay, next. Seterusnya yang ni. Okay, untuk soalan ini, dia kata, seekor ikan bergerak dengan keadaan membulat. Dengan persamaan lokasinya diberi sebagai itu.
Sebuah bot bergerak. Okey, sekarang ni ikan ni bergerak bulatan. Konsep dia kena faham. Okey. Lepas tu dia kata ni persamaan dia. Punya panjang persamaan dia tu 2x kuasa 2 plus 11y plus 2x plus 2y. Bot bergerak secara lurus dengan persamaan yang diberi. Bersilang. Ni bot bergerak bersilang sini. Ni namanya titik persilangan. Jadi bila titik persilangan, konsep dia adalah persamaan serentak. Maknanya you gabungkan dua-dua persamaan. Jadi persamaan pertama adalah garis lurus, iaitu x tolak 3y tambah 1 sama dengan kosong. Jadikan rumus untuk persamaan ini. Sebab dia garis lurus, jadi tidak ada kuasa 2. So, itu yang dijadikan rumus. Faham? Bukan yang ini. Ni tak boleh jadi perkara rumus. Faham jadi, ini tinggalkan apa yang senang. X lah, sebab X single tu. Dah, semua campak sana. Ini bila ini dah perkara rumus, mestilah guna kaedah apa? Penggantian. Nak ganti dalam mana? Ganti dalam dia bersilang dengan apa? Dia bersilang dengan bulatan. Mana persamaan bulatan? Ya, 2x kuasa 2. So, x kuasa 2. 3y tolak 1 kuasa 2. Tambah 11y kuasa 2. Campur 2x. Dia apa tadi? Tambah 2y. Macam tu. Okay, lepas tu, ni kembang. Kembang ni kembang lah dekat luar. Senang. Jadi, kembang. Apa jadi? 9y kuasa 2 tolak 3y. Tolak 3y. Tambah 1. 9y kuasa 2 tolak 6y tambah 1. 2, baru tulis balik. 2 kurung besar macam ni. Hati-hati tau bila mendarab tu. Lepas tu, kembang. Nampak tak? Lepas tu, kembang. Macam tu lah. Faham? Lepas tu cari geng. 18y kuasa 2, 11y kuasa 2. Berapa? 29. Lagi. Ni dengan ni berapa? Negatif 12 campur 6. Negatif 6. Tambah 2, negatif 4. Betul kita buat ni. 2 tolak 2, kosong. Betul lah kot Nanti kalau salah nanti betulkan lah. Okey dah. Sampai sini dah equation. Tapi ni tak ada equation, dia bisa ada C. Bila tak ada C tak boleh buat equation. So dia kena buat apa? Dia kena buat pemfakturan. Jadi tengok ada tak nombor yang boleh keluar? Tak ada. So huruf ada Y. Buat Y. Faham? Lepas tu bila dah sampai sini, Y samakan dengan kosong. Macam tu, satu-satu. Y sama kosong. Seketul lagi, ini samakan dengan kosong juga. Macam tu. Ni tekniknya. So, nanti gerak. Dapatkan Y 4/29. Dah dapat Y, buat apa? Cari apa? Mesti cari X. Habis, kalau tak macam mana nak dapat titik persilangan? Titik persilangan bisa ada X dengan apa? Y. Jadi macam nak dapat X? Itu yang dijadikan rumus tadi. So, X sama dengan 3. Y pertama awak dapat apa tadi? 0. Tolak 1. So, Y kedua dapat? Dapat. Lepas tu, tulislah balik. X apa? X negatif 1, Y 0. Seketul lagi. Apa dapat sini? Tulis. 4/29. Itulah cara nak buat persamaan serentak.